Wow, comel lah earbud ni. Jom kita tengok satu lagi produk daripada TikTok Shop. Okay, dia bagi kabel Type-C untuk charge earbud. User manual. Wow, comel lah earbud ni. Ni kalau korang hadiah untuk awet korang, memang dia orang suka ni. Okay, untuk earbud Proceed ini dia ada 4 jenis warna guys. Okay, di bahagian bawah ni, okay, ni adalah charging untuk charge earbud. Jom kita buka tengok bahagian dalam earbud Proceed ini. Wow guys, dia punya design warna dia memang menarik guys, warna ungu lagi. Okay guys, ini bahagian speaker dia, ini bahagian mikrofon. Okay, di bahagian belakang ni adalah bahagian touch. Dia ada macam getah sini. Earbud Proceed ini untuk iPhone guys. Okay, kepada pengguna iPhone, suggestkan earbud Proceed ini guys. Jom kita try test tengok earbud Proceed ini. Okay guys, sekarang kita akan play lagu menggunakan earbud Proceed ini. Wow, memang sangat menarik guys earbud Proceed ini guys. Earbud ini adalah murah dan apabila korang masuk dalam telinga, suasana dia memang sangat padu guys. Itu saja untuk hari ini review tentang earbud Proceed guys. Macam mana korang nak dapatkan earbud ini? Dan di back coding.